Ada jumpakan dia ngadu anak saya ni, oh susah lah tunggu, tak dengar kata gini. Engkau bangun malam minta doa, tak adalah, engkau bersama. Kau bersama. Bangunlah tuan-tuan. Satu yang pertama, suratul Waqiah, jangan lupa baca. Hari-hari baca surah Waqiah. Sebab apa kelebihan dia apa? Orang Melayu kata Waqiah apa kelebihan ni? Itu pertama, confirm jawab tu. Baca surah yang apa? Murah rezeki dia. Itu pertama. Dalam tafsir lain disebut surah Waqiah ni selain daripada murah rezeki itu yang besar kali, kalau kita amalkan, zuriat kita akan dipelihara oleh Ta'ala daripada benda yang tidak elok. Besar tu. Dalam keadaan runtuh akhlak orang, insya-Allah dia akhlak dia takkan runtuh. Itu dah banyak kelebihan surah Waqiah baca tuan ni. Itu di antara usaha. Ni dia mengadu je anak dia ikut kata, dia pun sama juga tak ikut kata Allah Ta'ala. Kau pun sama juga. Bangunlah malam-malam berdoa dan sebagainya. Usaha banyak diajar oleh baginda SAW.